Okey, baik. Ni saya share contoh untuk login sistem Smart RPH. Masukkan username. Contoh username. Okey, lepas tu login. Okey, akan papar maklumat RPH kita lah. Kalau ni pendidikan khas, RPH, RPI, PBD, maklumat murid, jadual persekolahan, maklumat sekolah, profil guru lah. Okey, kat sini status penghantaran RPH minggu ni. Ni belum hantar lagi. Ni contoh lah. Ni bulan ni. Okey, yang ni kalender. Kita nak isi apa-apalah. Contoh kita nak isi maklumat banking, mesyuarat syarat kursus lain-lain lah, untuk notification kepada kita lah. Okey, hijau ni adalah cuti, masih lagi cuti lah. Okey, ni aktiviti sekarang ni masih cuti lah. Okey, ini RPH yang terkini. Okey, ini senarai tugas. Kalau kita ada senarai tugas atau list to do, kita masuk je kat sini. Apa tugas kita, masuk ni. Dia ada contoh umum, tugas dia. Contohlah pembersih kelas, kan kelas. Okey, klik kat sini. Dia akan papar kat sini list to do apa, going ke, ataupun pending ke. Kita boleh letak status lah, supaya kita boleh tahu kita punya list to do atau job kita dah settle atau belum. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.